Kenapa ni? Tak tahulah, sakit sangat kepala ni macam pening-pening. Buka mata, I nampak semua ni. Berpusing-pusing. I tak tahu. Kau bertiga ke? Entah benda tak, tapi tak apalah sekejap lah. Ni, kita pergi duduk kat sana. Sekejap lah. Kita pergi duduk. Ni kenapa nak kena bergerak juga? Pergi duduk lah. Duduk tak duduk? Macam ni pun tak apa. Jangan. Duduk nanti bahayalah. Kau dah pening-pening ni duduk tu. Tak payahlah. Macam ni je okey lah. Dah duduk dah. Sudah, lepas. Kita pergi hospital dululah. Kita buat full check up. Apa jadi, senang kita nak buat report. Ya, I ikut you je lah, Zam. I tak kisah. Itu lama kan kita tak jalan sama-sama. Last, masa saya bersalin tu je lah. Tak ada dah. Dah lah. Tak payah ungkit lah cerita lama. Mana boleh? I kena bagi tahu you now sebab masa tu sebenarnya saya dah tercinta dengan you. Tapi cuma I tak boleh cakap sebab you tak nak maafkan langsung. Apa kata you bagi I peluang? You bagi I peluang. Lepas tu kita hidup bahagia. I janji. Kita berdua je, please. Please, maafkan.